Okey, video ni mungkin orang akan marah aku lah sebab sebelum ni aku dah promote satu webcam yang mana banyak orang dah beli. Aku pi baru-baru ni dekat satu kilang tu dia beli 6 webcam tu untuk buat live sebab harga dia lebih murah lah macam aku cakap. Tapi aku jumpa lagi satu webcam yang aku rasa memang game changer lah. Harga jauh lebih murah tapi dia punya kualiti memang function. Sebab apa? Benda yang aku suka adalah dia punya focusing. Kita tengok kelajuan focusing daripada kamera. Okey, kita tengok daripada webcam yang dulu. Okey, ni adalah webcam yang dulu. Okey, seperti sedia maklum, focusing dia agak lambat. Okey, color ni kita boleh adjust, tak ada masalah. Dia punya kualiti memang puas hati, tapi focusing saja yang bagi aku ada masalah untuk orang yang buat live. Contoh, sebagai contoh yang ni lah. Ada banyak kan nak baca, nampak? Nampak? Betapa susahnya dia nak focusing tu yang buatkan. Macam tu. Okey, dia dapat dah. Okey, satu. Okey, dekat muka laju, lepas tu kat produk. Okey, kat produk tu memang sakit hati sikit lah. Kalau abang tengok kat kamera, nampak? Kamera punya focusing kan? Okey, sekarang aku tunjuk dekat webcam yang baru. Kita tengok dia punya focusing macam mana. Okey, ni adalah daripada webcam. Bukan kamera. Ni adalah webcam. Ni kita test daripada kamera lah. Kamera. Okey, tengok daripada webcam ni. Abang tengok. Betapa pantasnya. Ni dia boleh fokus. Ni serious talk memang game changer lah. Memang aku rasa kalau hampa beli yang ni untuk buat live lepas ni memang padu. Satu lagi, sebab apa aku yakin yang ni memang game changer adalah kerana dia ada dual lens. Yang mana satu lens bawah ni, hampa ikutlah, hampa pusing kat mana kan. Macam aku sekarang lens ni duduk dekat bawah. Ni adalah lens untuk dia tengok aku. Dan lens yang kedua kat atas ni, aku letak jari aku ni, dia tak tutup pun. Itu adalah untuk focusing. Maknanya dia baca distance. Dia boleh tracking aku punya focusing. So memang aku puas hati. Sebab kalau hangpa tengok kat beg kuning sekarang, memang harga dia jauh lebih murah daripada webcam ni. Webcam ni memang kita tahu dia dulu mahal sebab dia ada AI dan sebagainya. Tapi aku lebih suka yang macam ni sebab dia simple. Untuk orang yang mungkin dia tak pandai sangat berkaitan teknologi dan sebagainya, just beli, plug in dan hang terus dapat kualiti yang baik dan hang boleh dapat focusing. Sebab dia, aku promote benda ni untuk orang yang mungkin dia nak set up live untuk buat berniaga dan sebagainya. Ni adalah option yang terbaik sekarang. Harga lebih murah. Hang boleh tengok beg kuning dekat bawah. Nak aku review lebih lanjut, hangpa boleh komen dekat bawah. Nanti aku akan buat lebih detail. So guys, sampai situ saja hari ni. Jangan lupa tengok beg kuning. Ciao.